pada I, setiap karakter yang ada dekat dalam filem ni masing-masing ada kisah masing-masing yang pusing balik dia berbalik ke kampung tu juga. Ya. Kisah pasal kampung tu je lah. Ya, kisah pasal kampung tu, orang-orang watak-watak yang berada dekat kampung tu, tapi of course ada konflik dekat dalam tu, tapi tetap kait mengait dengan semua orang yang cast yang ada dekat dalam tu juga. So walaupun macam kata ni sikit je karakter ni kan, apa cabarannya ni? Cabarannya sebab Abia nak kena keluarkan the other side of me yang orang tahu memang I selalu berlakon watak yang serious, yang very dramatic, yang very heavy drama kan. Tapi yang ni I kena keluarkan elemen yang very dramatic, yang memang loud, memang I punya baju pun paling pop up dekat kampung tu dan I memang jenis bersiap. Yang memang bersiap habislah walaupun keadaan tengah kalut, tengah ribut tapi tetap juga she bersiap. Dengan rambut on fleek. Yang cabaran dia because nama dia Timah Lebor. So I nak kena leborkan dia. So dalam keadaan cuaca yang panas kat situ, nak kena add on lagi padding supaya nampakkan dia lebor tu. Dekat bahagian pinggang ni nampakkan keleboran dia tu. I nak bayangkan panas terik bagai nak rak. Memang panas sangatlah, berpeluh-peluh. And then memang kita shoot kat Perak kan. And then yang paling struggle is of course nak kena bersiap lah. Daripada awal sampai tu nak kena on fleek everything, rambut nak kena ni, tak boleh nak nap. Kalau nak nap baring jaga rambut rosak. Untuk karakter pula pada Abil it's fun lah. I suka untuk karakter ni sebab I boleh lepaskan je perangai. So basically korang boleh nampak lah muka yang dramatik tu semua keluar kat dalam filem ni. So I tak terkontrol pun cantik. Memang itu yang director Abil nak, Abang Bob memang nak macam tu, dia nak I just let out, keluarkan je perangai. So I keluarkan je perangai. Tapi I happy lah habis shooting ni, tak ada stress, tak ada apa, because I can just do whatever I want to do and have fun, masuk cantik dah balik.